Natural je, nampak macam gebu je kulit korang. Faham tak? Dia membuatkan kulit korang nampak gebu. Dia makin lama dia akan nampak macam efek gebu, macam sihat je kulit tu. Satu-satunya foundation yang kau tak payah risau nak pakai, tak adalah rasa gatal kulit ke, kalau ada jerawat, tak ada. Kalaulah termalas basuh makeup, kan, tertidur pun tak apa. Sebab dia tak ada bahan-bahan yang boleh tembus ke dalam kulit korang dan buatkan kulit korang naik jeragat ke apa, tak ada. Okay. So siapa yang nak beli boleh tekan beg kuning sekarang. Hari ni kita tengah adakan promo 12-12 ya. Produk-produk skincare lain yang Skinal ada, dia ada juga serum. Hello Gabby Precious. Review Pentu please. Oh, Pentu. Apa dia tadi? Sorry. Ini apa? Ini saya pernah beli Rare Beauty. Rare Beauty ni tak silap saya ni kan, Selena Gomez kan. Dah, jangan beli lagi dah. Itu sebelum kejadian-kejadian dia aneh-aneh tu. Tapi ada je brand yang tu, brand Korea. Okay, jangan support mereka yang tak tahu nak support apa. Okay, so dah selesai ni. Sekarang benda yang paling penting yang saya tak pernah tinggal adalah lukis eyeliner. Eyeliner ni memang dari dulu lah saya memang love eyeliner. Okay, pakai eyeliner. Okay. Foundation ni, okay, local brand ya. Skinal ni local brand. So apa kata kita support local brand, okay? Saya pun berazam nak tukar semua produk makeup saya kepada local brand, tapi tak berkesampaian lagi ni. Tunggulah gaji nanti baru kita nak tukar. Saya nak pakai Skinal je, saya nak pakai Nidizem je, saya nak pakai Sadewa, Alha je. Sama je, okay? Nampak tak? Dia makin lama nampak efek glow-glow tu kat muka. Nampak sihat no muka tu. Ada apa-apa soalan tak Nanat? Ada orang cakap tak suka makeup tebal-tebal. Tak, ni bukan makeup tebal-tebal. Kalau pakai foundation Skinal ni, alhamdulillah tipis-tipis saja. Nak buang makeup pun senang amat. Okay. Ni baru beli hari tu dekat ni Watson. Try pula lip tint orang. Dendam seorang isteri selama 85 episod. 80 je kan? 85 ke episod? Lupa dah. Mana lagi? Okay, siapa tengah tengok ni, nak tengah review ni. Kalau korang nak beli, tekan beg kuning sekarang. Especially mereka-mereka yang berjerawat, okay, tapi suka makeup, wajib tengok live ni. Okay, korang kena start dah tukar foundation. Kalau jenis suka pakai foundation semua kan. Okay, belilah foundation dari Skinal. Okay, kita geraklah. Betul kan? Ya, betul lah. Jangan lupa pakai lip liner. Saya memang suka pakai lip liner sebab bibir saya kecil. So kita pakai lip liner sikit. Gitu. Okay, done. And then kita letaklah lip tint. Tapi kita ada lip tint lain sebenarnya. Itu lagi best. Tak tahu mana pula begini. Itu dia. Ini dia tak beraya sangat, the lip tint tu.
Hai, siapa tengah tengok live ni? Korang boleh beli terus foundation Skin Now. Kita tengah adakan promo. Dah. Wah, dulu dalam live ni merah betul bibir Mak Ngah. Dia taklah semerah itu sebenarnya, dia natural saja. Okay, jangan terpengaruh pula. Okay. Okay korang, thank you tengok live. Okay, kejap lagi Nana akan live lagi tau. Nana akan okay, Nana lagi scan ni kan. Ni YouTube. Okay. Wah, merah lah bibir nampak dalam ni. Walaupun. Okay. Siapa yang baru join live Nana? Okay, siapa yang nak beli produk ni? Okay, korang boleh tekan back kuning sekarang. Kita ada juga jual skincare dari Skinel. Siapa tak pernah dengar Skinel? Ke siapa yang dah pernah cuba Skinel, memang korang tak akan rugi dah. Sebab Skinel punya produk memang bagus-bagus. Especially dia punya cleanser. Ada ulang banyak kali dah pasal cleanser ni. Kalau korang nak beli, tekan dekat bag. Last kali tak silap, dia punya cleanser tu, sebab dia ada brush, brush dia tu yang membuatkan rasa kulit tu macam bersih sangat. Dia macam tarik semua korang punya kotoran kat muka tu. Dia punya efek tu memang nampak. Seminggu tu boleh nampak dah muka tu lagi lembut. Itu. Malah lah pakai maskara nanti-nantilah ya. Okay, dah siap dah makeup kita. So ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Hari ini merupakan hari promo 12-12. Macam-macam produk ada promo. Okay, kita start dulu dengan produk dari Skinel. Kejap lagi kita akan masuk segmen jamu. Last nanti Berry Shapes. Berry Shapes malam. Okay, so stay tune sampai malam. Okay, siapa yang nak beli boleh tekan bag kuning sekarang. So, okay, Nana nak pin yang foundation biru. Okay, Nat pakai foundation Skinel. Tadi Nana campur masa awal-awal tadi kita buat tutorial. Nana campur yang pink, Allahuakbar, yang pink dan juga yang biru, color pink dan biru. So hasil dia akan jadi hasil yang sangat-sangat natural, tak terlalu tebal, tak terlalu cakey. Okay, kalau campur dua-dua pun tak ada masalah. Kalau nak pakai salah satu warna je pun boleh. Tapi macam nak cakap tadi lah, kalau yang biru tu lebih kepada untuk kulit yang bermasalah. Tapi kalau yang pink tu untuk mereka yang tak ada masalah kulit langsung. Macam tu. Yang ini hasil dia lebih dewy. Dia lebih moisture your skin. Tapi yang pink ni lebih kepada bagi efek-efek pinkish macam healthy skin, tak? Kalau kulit kering, okay, pakai dia punya serum Skinel. Okay, lepas tu korang pakai yang biru. Pakai biru, foundation biru dulu. Okay, serum tu letak banyak-banyak pun tak apa. Nak pakai serum, lepas tu pakai moisturizer dari brand lain pun okay. Tapi make sure kena prep skin dulu sebelum letak apa-apa saja foundation. Sebab kalau tidak dia akan crack. Blue foundation tu ada kat bag nombor 1 ya. Nak dah pin. Ya, Nelly. So ada apa-apa soalan lain tak? Tapi kalau jenis yang kulit tak ada apa-apa, boleh terus ke yang foundation warna pink. Okay, Nana dah pakai produk Skinel ni dari
tahun 2021. 2021. Dan Nanat memang suka sebab dia memang terbukti lah jadi untuk Nanat. Nanat ni jenis yang susah. Kalau tukar-tukar produk kadang-kadang selalu tak jadi. Naik rashes lah apa semua lah kan. Pernah juga cuba-cuba juga produk lain tapi dia lain, tak serasi. Macam tu. Boleh tekan beg kuning kalau korang nak beli, okay? Kita ada berbaki lagi berapa? Okay, kita ada lagi 15 minutes untuk korang grab cepat promo dari Skinel ni. Okay, ramai yang dah guna. Syukri, Adira, siapa lagi? Putri Sarah. Lepas tu who else? Ramai lah yang dah pakai Skinel ni. Saya pernah tak teringat dah, tapi memang berkesan. Syakila Koriri, korang boleh tengoklah kulit seorang-seorang tu macam mana. Memang lawa kulit kan. Daripada tak lawa jadi lawa, yang dah lawa apatah lagi kan. Ni Mia Ahmad pun pakai. Memang love. Memang love sangat. Korang-korang yang mana tengok live ni nak tahu nak pakai foundation apa, nak baru je pakai yang dua-dua ni. So untuk kulit-kulit yang bermasalah, okay, yang ada masalah ni lah jerawat, jeragat. Lepas tu ada masalah macam apa, selalu kerja dekat tempat panas kan. So kulit korang akan kejap gelap, kejap cerah balik, kejap gelap. Takkanlah nak tukar-tukar, nak beli foundation banyak-banyak kan. Kita better stick to satu foundation je lah sampai kesudah. Lagi satu, sebab yang ini dia akan auto ikut warna kulit, self adjusted. Okay, dia akan ikut warna kulit. Jadi tak kisahlah korang tiba-tiba gelap ke cerah ke, dia akan bantu ikut warna kulit tu. So korang tak payah risau. Okay, korang tak perlu risau, tak payah beli banyak-banyak foundation. Jangan bazir duit. So siapa yang tengah tengok ni, korang kalau beli foundation ni boleh share dengan adik-beradik yang lain. Boleh share dengan adik-beradik yang lain. Okay, sebab apa? Sebab dia satu colour je, sama ada biru atau pink ni, korang boleh pakai untuk semua jenis kulit, semua jenis warna kulit, tanpa rasa orang kata risau dia nak patchy-patchy ke, bercapuk-capuk ke, tak ada. So kalau siapa-siapa nak, sekarang ni kita tengah adakan promo 12-12, boleh tekan beg kuning sekarang. Okay, dan nak pinkan yang pink colour. Okay, pink foundation ni untuk mereka-mereka yang kulit dah azali cantik tau. Cuma nak enhance sekali lagi, pinkish tu. Dia akan muka tu nampak macam auto glow. Nak pula kalau korang pakai dia punya pink serum tu. Kita panggil dia set BTS. BTS set. Yang ini kalau yang kecil ni tak tahulah, saya sebulan tahan. Sebab dia pakai sikit-sikit je. Satu dot pun dah cukup dah untuk saya lah. Kalau kulit tu bermasalah mungkin lebih sikit. Yang ini yang 10 ml. Kita sekarang ni tak nak bazir duit dan nak efek yang best. So siapa yang teringin nak cuba produk-produk Skinel sekarang ni, korang boleh tekan beg kuning. Kita ada satu set pencuci muka, ada serum dia, ada dia punya foundation, ada cleanser. Okay, sekarang ni tengah promo. Kalau tidak harga dia jauh beza lah daripada yang sekarang ni. Cuba check korang punya beg kuning, tekan beg kuning, dan check harga berapa yang korang dapat. Hari ni saya rasa macam tembam sikit. Kenapa? So siapa yang tengah join live Nanat ni, Nanat baru saja tunjuk tadi tutorial makeup dengan foundation. So this is the result ya. Sangat-sangat memuaskan. Dan yang penting dia tak adalah nampak lain kulit dengan tangan dengan kulit muka lain. Tak adalah tiba-tiba kulit tu jadi warna kelabu. Takkan ada benda-benda macam tu. Kulit warna kelabu tu memang tak boleh belah.
Kan selalu macam tu kan, macam makeup pengantin. Balik-balik masuk bilik tidur lah. Kelabu rupanya. Dia tepek dengan foundation terlalu tebal. Kan, warna cerah pula tu. Sebab kita pula bila kahwin, kalau pakai tudung warna putih, kita kena lagi putihkan lagi muka kita. Sebab nanti muka jadi kusam. Tak payah, cuba pakai je foundation Skinel ni. Lepas tu letak loose powder. Efek dia lebih cantik sebab nampak natural. Masih naik seri tu. Okay, siapa yang nak beli boleh tekan beg kuning sekarang. Okay, Nana dah pinkan yang pink foundation. So korang boleh beli dekat situ lah. Okay. Apa beza biru dan pink? Okay, yang biru ni lebih sesuai untuk mereka-mereka yang ada masalah tiny bumps, masalah kulit yang lebih serius, ya. Dan juga untuk orang-orang yang baru saja stop pakai benda-benda yang ada produk bermercury semua tu, korang boleh pakai yang blue. Tak kisahlah blue foundation ke, blue serum ke, pakai yang blue. Tapi kalau kulit tak ada masalah, terus boleh pakai yang pink, ya. Kalau beza dia pula, yang ni lebih melembabkan, dewy effect. Yang ini pula lebih matte. Melembabkan, dewy effect. Yang ini pula lebih matte. Ada apa-apa lagi soalan tak nak tanya Nana? Hai. So kalau korang berminat untuk dapatkan foundation ni, boleh tekan beg kuning sekarang. Kita promo 12-12 tak lama. Hari ni pun dah 12-12. Okay. So grab cepat-cepat sementara stok masih ada. Ya, sebab memang yang dua ni memang aku rasa foundation ni memang orang love hasil dia. Senang nak ditanggalkan. Orang kata mesra wuduk ni bukan mesra wuduk ni boleh bawa pergi wuduk, tapi mesra wuduk dekat sini konsep dia adalah senang nak ditanggalkan waktu nak ambil wuduk. Okay. Selalu ramai orang yang tak faham. Mesra wuduk dia perginya solat dengan foundation. Dia pergi apa, dia tak lap tak apa, dia terus je ambil wuduk dengan ada foundation kat muka. Lap dulu, lap dengan wet wipes, dan boleh solat. Ni bukan apa, dia tak perlu nak banyak kali sental. Kalau misalnya pakai foundation yang tebal-tebal tu, rasa 5 wet wipes pun tak sudah-sudah lagi sebab tebal kan. Tapi yang ni finishing dia very light, so tak perlukan masa yang lama untuk menanggalkan foundation. Okay, got it? So kuning sekarang. Boleh tekan beg kuning sekarang, okay? Saya dah banyak botol dah, tak ingat dah. Anak saya dah genap 2 bulan. 2 months old. Okay. Bila nak datang Singapura lagi, boleh buka booth. Okay, kalau nak jumpa saya, nanti boleh jumpa di PWTC. Saya nak buat stock clearance tudung-tudung saya. InsyaAllah saya akan bawa juga produk-produk lain, ya, such as body shapes dan juga Skinel. So datang, please datang waktu tu lah. Okay. Anak aku menangis ke? Kirana tu masih berbekas lagi dekat hati korang ya. Thank you so much. Thank you. Kita nak kurus balik macam Kirana tu. Kita tengah cuba lagi ni. Okay.
Hai, siapa yang tengah tengok live ni, Nak tengah promote berry shape pula. No, kita tengah promote skin dah. Tengok otak aku dah mikir dah. Malam ni pun dah kerja. Nak ni sekarang sama je macam zaman sunset dulu. Zaman sunset, lamanya. Lama betul zaman sunset tu. Sampai sekarang awak tak kira nanti best sangat. Thank you so much. Terima kasih. Saya pun itu antara watak yang saya suka lah. Bagi banyak pengalaman manis bagi saya kerja dengan set yang best, dapat jadi watak yang jahat, dapat pakai baju-baju yang cantik. Saya pun suka watak Kirana tu. Buka booth kat Singapore, insyaAllah next year lah. Next year kita tengok macam mana kan. Tudung pun insyaAllah kita keluarkan balik next year. This year tak sempat. Dan insyaAllah kalau ada rezeki kita akan pergi next year. Alah Pok Teh, okey lah. Sendu tapi bekerja. Anak yang apa ramai tak suka awak? Tak tahu. Pok Teh racing. Pergi racing je lah Pok Teh. Dia bukan macam tu. Dia saja. Dia netizen. Kadang kita kena layan je. Oh, saya suka nak dulu dari sekarang. Titik. Thank you. Sangat best tak syuting cerita member Kuhawa 2012 masuk umur 21. Batik putih. Nak pakai cord lens apa tu? Cantik. Suka tapi dia panggil kita artis sendu. Aku tak faham. Mungkin dia bipolar. Pakai cord lens. Yang ni apa? Arabia tak silap. Arabia grey ke apa tak? Ini semua adalah lens dari Pablux. Jangan layan. You tak perlu nak layan orang macam tu. Mana-mana je live, tak kisahlah artis ke chef ke apa-apa je, akan ada je yang macam ni, netizen ni. Nanti kalau artis marah-marah, nanti dia jadi headline. Saya tak nak keluar dah. Keluar semalam terus demam, okay? Saya akan live lagi kejap lagi ni. Berbeza lagi, perbezaan masa 5 minit je. Kita akan live untuk apa ni pula, jamu. Okay, dari jamu pula. Okay, Nana akan live jamu pula. So stay tune. Okay, Nana akan stop sekejap. Betul, Nana akan masuk untuk jamu seri. Okay, siapa-siapa nak tengok, nak konsum jamu seri, boleh tengok kejap lagi. Okay, dan juga